Come on lah. Ini macam Lina, okey, nombor 1, kalau nombor 8 memang tak boleh buat. Hari pasang pagi, surut pukul 3. Pukul 3. Dia ni kalau Umi di best dia ni lagi. Okay, clap. Sep. Tom. Hari pasang pagi. Umi? Umi nak keluar ni. Alamak, Umi nak pergi mana? Aduh. Nak keluar lah. Tu dalam peti tu ada udang dengan sotong. Hang masak nanti. Untuk berbuka. Umi nak keluar. Bye. Udang. Udang sedap lagi. Udang Masak please. tepung. Sotong. No, udang lagi best. Sotongnya dimasak tepung. Okey, macam ni. Jangan risau. Sebagai seorang kakak, Akak akan masakkan satu menu, tetapi Akak akan campur adukkan dengan 2 binatang tersebut. Boleh ke? Come on lah. Ini macam Lina, okey, nombor 1, kalau nombor 8 memang tak boleh buat. Gitu. Dan sekarang ini mesti korang tertanya-tanya, Macam Lina nak masak apa? Okey, sekarang ni Macam Lina nak masak toye Macam Lina. Apakah toye? Tengoklah, dek. Okey, macam biasa kita perlukan air, ya. Ini juga di antara menu sihat. Menu sihat sebab tak menggunakan minyak, betul tak? Yang paling love sekali, semuanya kita masak menggunakan bahan-bahan alam sekitar. Alam sekitar tak? Cara macam Lina memang sangat mudah, cepat. Jadi sekarang ni kita masuk dan kita biarkan masak. Macam biasa kita ada hero dia. Kita letak ni Kita letak udang. So kita masukkan sotong dan juga udang. Kenapa sotong dan udang? Sebab Suraya tak suka campur yang lain-lain, sebab nanti dia akan mengakibatkan toye kita tu rasa lain. Tak gitu kan chef kita? Kita ada daun limau. Lepas tu kita masukkan batang yang telah dihempuk. Bolehlah ketuk. Lepas tu kita masukkan cili padi. Kita masukkan bawang putih. Sekarang kita masuk kita punya tomato. Macam tu. Lepas tu lengkuas kita jangan lupa, ya Suraya. Lepas tu kita nak masuk perahan limau. Fish sauce. Lepas tu kita jangan lupa kita punya tiga rasa. Dan sekarang kita letak gula. Gula wajib. Chef, kita memang suka letak gula sebab kita suka rasa tu semua ada. Setengah orang dia tak suka letak gula kan. Macam Suraya suka. Suraya pula. Dan sekarang kita masukkan kita punya koriander kita. Dan ini adalah wajib. Kita punya chicken stock. Kita kacau macam biasa. Dan sekarang kita boleh tunggu dia masak. Gitu. Gitu. Toye putih kita macam biasa. Kita punya bawang Holland jangan dilupakan. Ini pun assistant chef yang ingatkan kita. Kalau tidak kita lupa. Thank you assistant chef. Macam tu. Nampak tak? Menu daripada Mochelina memang cepat, ringkas tapi sedap, nombor 1 in the world. Itulah tu sebab semua orang sayang Mochelina, sebab Mochelina selalu memberi kesenangan kepada mereka-mereka yang tolong kabut balik kerja nak buat persiapan untuk berbuka puasa. Jadi oleh itu, jangan lupa try toye Mochelina. Pom pergi dia.